Aduh, tak buka lagi lah. Buka pukul berapa hello, saya nak ubat demam untuk baby 11 bulan ni. 11 bulan, okey. Satu. Berapa berat dia, Zah? Berat dia berapa? Lupa, tak tahulah. Sebab ubat demam kena kira ikut berat. Tapi pernah bagi tak? Tak pernah. Tak pernah bagi Tak ubat pernah bagi. demam? Ada syringe tak? Tak ada. Tak ada. Tak ada. Oh, yang tu kena beli asing. Beli asing. Berapa satu? Sekejap masa. Yang kecil. Nak nasi lemak? Nak 6. Ayam goreng dia bagi 4. Ayam goreng. Ni Maggi goreng ke? Maggi goreng. Ni nak 3 tak? Ni berapa? Semua. Goreng. Goreng kacang merah. Nak kena satu. Ambil 3 juga. Berapa? Berapa? 12. 12 15. 15. Nampak ya? Minum obat. Hai, Assalamualaikum guys. Jadi hari ni dah 3 hari badan diskon suam, tapi ni panas dia agak tinggi sikit. Jadi saya berlari tadi. Aku beli beli ubat untuk yang 5 ml. Penuh ke? 5 ml. Tu kena Ubat dulu, minum ubat dia cepat je. Alah sayang, mai. Okey. Alah sedapnya. Oh, pandai ya. Pandai lah. Dia suka ke? Okey lah. Pandai ya, Ra. Dia ingat ambil air putih. Air putih. Tak sihat tahu ya. Okey semua, jadi saya nak bagi tahu stiker kita sekarang dah stiker baru tahu guna macam gini. Alhamdulillah, hari Sabtu saya baru habis masak ni, masih dalam, baru habis diretot lagi. Dekat sini ada rendang, dendeng, sambal jering, kalio jering dengan paru. Tapi paru dengan kalio stok dia tinggal sikit saja lagi. Kalau dendeng dengan rendang memang stok dia baru fresh baru masak lah. Jadi nanti korang akan sampai dapat dendeng stiker yang macam gini. Dekat sini nanti saya akan stiker lah mana-mana yang korang order. Macam itu. Siapa-siapa nak beli boleh WhatsApp saya. Kemudian
ada set skincare ready stock dalam 20 set sahaja. Skincare Nasha Aura. Dekat sini ada serum, ada sabun, ada moisturizer dengan foundation 2-in-1. Untuk promo kali ni dia promo kali ni free post saja guys. Untuk satu set ni harga dia RM148. Kalau korang ada masalah jerawat boleh try lah set Nasha Aura ni. Ready stock tau. Mana-mana regular customer tu tengah ada stock ni, boleh lah order daripada sekarang sebab 4 bulan ke depan baru ada stock balik. Yang nak order boleh WhatsApp kan. Ya, dia dah sihat ke? Jangan nak pakai Nasha Aura. Ni dah tahun keempat produk ni kita jual, alhamdulillah. Bertahanlah sejauh ni. Terima kasih sangat kepada semua yang sudah support perniagaan kita orang dari dulu sampai sekarang. Sungguh dimudahkan rezeki Yelah, pergi dengan mama ya. Ya, dia dah sihat ke belum? Yelah sayang. Pergi dengan mama Papa nak urus abang-abang dulu. Okay? Okay guys, jadi sini, adik, nah Yusuf. Makanan yang saya beli tadi dekat jalan. Eric, kenapa? Nak donat ke? Duduk sini, say hi sikit. Jangan gitu. Hai cakap. Dah duduk sini je. Hai cakap. Nak makan apa? Ni ada kuih kacang. Nak makan? Beli sarapan pagi tadi dekat dekat area kampung ni je. Ya Allah, susahnya nak buka. Ni ada ayam goreng, tadi beli ayam goreng RM1. Ada Maggi goreng. Kamu nak Maggi goreng ni ya? Ya. Yang Nasha pun tengah demam juga tu. Aduh. Nah. Bismillah. Minta Maggi goreng dia tarik. Kan? Pandai pun. Yusuf. Lepas tu ada nasi lemak RM1. Saya boleh. Awak nak tengok ke nasi lemak RM1 dia? Keluar. Dia bungkus dengan daun pisang. Nasi lemak RM1. Sedap tau nasi lemak dia ni. Saya tak tahulah macam mana dia orang ambil untung nasi lemak RM1 ni. Nasi dia banyak juga tau. Boleh tahan banyak ni nasi lemak dia. Makan 2 pun dah kenyang. Bismillah. Makan pula dengan ayam goreng. Tarik. Yusuf. Sini. Ini apa apa? Makan mie. Di sini. Duduk elok nak. Ingat tak dulu tanah yang saya review jual 50,000 tu dah laku dah buat rumah dah ni. 2 rumah dah buat kat sini. Ni harga 50,000, ni 50,000. Dapat buat rumah satu dekat ada kampung sini je. Rumah saya belah sana. Mana yang tanya saya masih duduk dekat kampung lagi, abang-abang kakak masih duduk dekat Selangor. Saya duduk kat Banting. Mana-mana yang selalu tengok video kita orang mungkin tahulah kita orang duduk dekat mana. Ni suasana, masih suasana kampung lagi. Ni ada tempat sampah kita orang paling banyak sebab kita orang ada masak dinding dengan makanan kan jadi banyak. Ni barang-barang nanti yang kena saya buang. Tunggu nantilah kalau ada duit nak beli kereta kan. Sebab nak buang sampah jauh barang besar-besar macam ni tak boleh
Tak boleh bawa atas motor guys, sebab jauh nak buang sampah dia. Macam ni lah kondisi kejadian saya. Mana yang suruh saya jual nasi lemak tepi jalan depan rumah. Siapa yang nak beli? Tengok tu, belah sana hutan. Belah sana hutan. Siapa yang nak beli guys? Itulah. Okay, sebelum video ni saya tutup, saya nak cakap terima kasih kepada kawan-kawan yang dah support saya melalui QR dekat stesen Go saya. Mana-mana nak scan tu boleh scan QR dekat sini Okay, saya nak bagi tahu semua yang dah terkumpul dalam RM820 macam tu. InsyaAllah nanti dekat saya sekarang ni ada sekitar 1000 lebih sikit je. Nanti insyaAllah kalau cepat jualan saya laku ataupun makanan laku cepat, nanti insyaAllah sebelum 27 hari bulan depan kita akan beli kereta. Nanti saya akan buat konten. Tak tahu lagi mana kereta apa yang dapat. Syukur-syukur dapat Azia. Kalau tak dapat Azia, mungkin Saga. Kalau tak dapat Saga, mungkin Proton Priv macam gitulah. Okay, doakan kepada sahabat-sahabat, doakan kita orang semoga dipermudahkan segala urusan. Tahu sekarang saya nak masuk dulu sebab apa, Nasha pun tengah sakit rupanya. Baby pun tengah sakit. Saya nak sambung buat kerja lah. Terima kasih sudah tonton video saya pada pagi ni. Sampai jumpa lagi di video selanjutnya guys. Assalamualaikum. Bye bye.